geng KTM ada lembah. Turbo belakang ni lembut lah. Tadi sejak keras. Mana? Oh tak lah, ni lah, atas ni lah. Dia pegang. Okey tak? Bismillah. Dekat sembel ke ada air ni? Ketat sangat? Tak payahlah buat ketat-ketat. Okey. Dah. Oh, lecak. Ni laluan kebun je pun. Alamak, lecak. Lecak. Okey, ada luar kering. Apa-apa nak masuk ni malam-malam. Tolong kawan bapa kereta dia rosak kat sini. Bapa yang partner. Yang partner. Yang partner. Ini kegunaan motor PG1 ataupun Aveda Ranger Max. So yang mana pakai Aveda Ranger Max, pakai Yamaha PG1, ni akan lebihan motor ni. Dia boleh dua alam semalam. Alamak, lecak. Oi. Kau kena kaki bapa. Selalu lah. Oh, dia angkat kaki. Apa? Sorak. Duduk dia diam. Confident dia kat bapa. Harap dia nak jatuh. Dah tak jauh dah. Depan ni ada sungai. Kita lalu tepi sungai ni. Kalau ni atas tu macam tak best lah. Lepas tu ada orang dah maaf. Orang asli. Maaf. Naik LC je. Kita boleh ria naik PG1 tukar tayar off-road. Dia naik LC je. Bawa rumah ni. Kampung asli. Depannya ada sungai. Kita lalu sungai. Sana dia macam bukit sikit. Tapi kita lalu tepi sungai lah. Tepi sungai ni view dia cun sikit lah.
Bagi mana? Tadikan. Ada dua jalan. Sana atas pun boleh, ke sini pun boleh. Sini tepi-tepi sungai. Nampak motor tadi. Sampai Country Home. Rumah. Ini hot and roll. Alhamdulillah. Pegang naik boleh tak? Pegang motor ni. Tengok Dedek kat belakang ni. Dedek okey? So kita sampai kat perkampungan asli dekat dengan Country Home. So dah tak jauh dah dengan budak Garden Rawang. So kami nak hari ni tak ada nak ni sangat, nak kemas-kemas. Sambil-sambil kemas tu kita buka lah sekejap sampai pukul 10 macam tu kot. 9.30 ke 10. Lepas tu kemas-kemas sambil-sambil tu kami nak tarik caravan balik ke Sungai Buaya. Dan kami nak preparation untuk next week. InsyaAllah caravan Sandbagger akan berada di Lenggong Lenggong kot, Lenggong Perak. Yang mana event Rimba Raid 2025. Okay, see you guys at Lenggong Rimba Raid 2025. Let's go, kita sambung perjalanan kita. Jom kita layan view-view perkampungan asli sini. Jalan-jalan je. Kak. Oh, sini pak. Bukan kaleng-kaleng APB pun ada. Saya pun tak ada APB. Semua orang duduk pendalaman lah. Tapi anak-anak orang belajar pandai-pandai. Saja kau jangan. Kalau kau nak kiri ni pun boleh pergi Sungai Buaya je. Ini 3 abang lalu. Haa. Oh ya. Berambut. Oh, yang Cik Abang dengan Cik Ajar tu. Orang baru sampai belas. Tadi Papa buat ride ramai-ramai kat sini pun kita orang ada bagi air mineral, air underpass. Ramai habis. Sini kecil je perkampungan dia. Nampak? Motor pun bukan calang-calang tu. RS tu. Motor RS ni. Motor atuk. Oh, Honda tu. Oh. Okey, sampai dah. So kita road. Dah tak ada off-road dah. Kita ikut jalan raya InsyaAllah. Slow-slow. Kita sampai Gamuda Garden. Let's go, kita layan time lapse. Okey, kita sampai Gamuda Garden Alhamdulillah kita selamat. Sekarang pukul apa ni? Jam berapa? Jam 7 minit. Tadi kita gerak 6.32 minit tu. Tak. Wah, ramai kalau kita buka awal memang penuh kopi Dia petang Ahad memang ramai kat sini kan. Tapi banyak kena jogging. Kena start daripada pagi Pagi kan pukul 10 9 tu dia 9 sebelum tengah hari tu kurang sikit lah. Tapi kita kena prepare awal. So sini start lebih kurang pukul 4 3 lebih 4 tu dia start ramai kita jalan-jalan je. Kita santai-santai. Hai. Semua dah siap
Alhamdulillah. Kita off-road lepas Sungai Buaya. Mana tadi? Ni? Ya. Bang. Dua lah. Okay, kami minyak peta dah siap. Oh, berkilat tu. Penat dik? Alhamdulillah sampai. Oh, akhir. Rasa bang, otak tu. Berkilat tu. Sekejap biar tu. Kita test kami ini baru beli ni. Boleh kot. Nanti kita ikat lah. Okey, alhamdulillah, jom. Cici. Okey, alhamdulillah kami dah sampai dekat kami punya caravan. So kita kemas mana yang patut. Lepas tu kita lepak-lepak dulu, tu kita gerak balik. Okey, ambil. Go back.